Tapi untuk air sat Bandung dia jenis macam air sat Bandung Maulidul Rasul Kalau kau orang pergi Maulidul Rasul berarak, kalau tapi kat mall lah, tempat lain kita tak pastilah. Tapi kalau orang mall yang pergi air berarak Maulidul Rasul tu macam ni lah. Macam ni lah rasa dia. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni kita ada peneman untuk teman aku pergi makan. Kita nak try satu kedai ni. Sebenarnya aku dapat info daripada anak-anak muar juga. Makanan dia makanan yang dekat dengan Johor lah. Kalau orang kata nak cakap tak boleh, kena tunggulah kan. Kalau korang nak tahu aku makan apa, kat mana tempat tu, korang tengoklah video ni sampai habis. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang semua dipermudahkan. Subscribe! Tanpa membuangkan masa, mari kita. Kalau dekat area korang akan nampak public bank kat sana. Syed Dia Zahra ni belok ke kiri. Kedai dia kat depan tu je, belakang sebelah pejabat pula, pajak kedai. Ataupun boleh waste Junior Juice. Junior Juice boleh. Berdepan betul dengan klinik Dr. Muhammad. Okay. Depan klinik pergigian Dr. Salmah. Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Ini dia. Baik, nasib baik tak ter. Nasi biryani gam. Jom. Esta falda con tormenta. Superando todo lo que sea. Macam korang tengok, tempat yang risau. Ini lapang sampai ke belakang ada. Cuma parking macam biasalah, parking kena cari-cari sikit lah sebab kat kawasan bandar. Parking insya-Allah adalah cuma nak makan tak risau, tempat besar. Jom, semalam nak try dah tutup. Ada dek ini? Baik. Semalam datang dah habis. Nanti kita tengok. Tengok apa ada. Lagi kita tengok apa ada. Ni bang ni. Ni apa? Gam? Ini gam kambing bang. Baik. Ini ayam. Oh, ni gam ayam. Kita tanam kan, kita panggil itu gam. Oh, okey. Ni kambing. Kau nak apa? Lauk apa ada? Gam kambing. Ni biryani Ni biryani bang. Tapi biryani tak ada bang. Yang gam je bang. Oh. Dah habis. Baik. Yang tu? Ini daging. Daging. Daging lembu bang. Kita bawa pesan memang kedua. Nak apa? Gam Kambing. Kambing. Nak gam. Memang kambing. Kambing memang dua. Baik. Minum Kambing dua. Minum Bandung lah. Boleh? Bandung. Dia punya set dia. Air kalau ikutkan ada apa je dek? Akan kalau selalunya Oren. Kiwi pun dah habis lah. Bandung. Dengan lemon lah. Especially lemon. Okey, Bandung lah. Boleh lah Bandung. Okay, kita try. Baik ni. Dia ada set dia bang dengan dia punya ni. Gajus kismis, papadam. Ya, papadam. Sekarang kita special sambal gam. Oh, sambal Ada sambal gam. Tengok sikit. Ada lagi, ada stok ni. Oh, makan ni lah. Ya, kena makan dengan nasi dia. Kalau campur tu gaul kan. Gaul sekali. Dah sekali dah. Tengoklah pada macam Ikut kita punya ni lah. itu dia selera. Okey. So far masa ni hari-hari buka? Hari bawa sini Jumaat insya-Allah situ. Jumaat tutup. Ya, Jumaat. Itu hari abang cakap pagi 10, 11 10.30 sampai pukul 6. Sampai pukul 6 lah, tengok sampai pukul apa ada lah. Ya, sampai habis. Okey. Kita try. Macam yang tak nak suka makan sambal kan, kita asingkan.
Kita masuk dalam bekas dia lah. Oh, okey okey. Tapi gajus kismis memang kita tabur dekat Tabur sekali lah. Ya. Oh, ni dia punya. Kalau tak makan, boleh asingkan. Okey. Nanti kita try. Baik bang. Yang macam ni, kambing kita buat je lah. Kita gam dia kan. Kambing. Oh, kambing ni. Kita masukkan dia punya nasi lah. Ni masak merah tak ada eh? Ada masak merah. Oh, ada juga. Tapi kita tak buat gam macam ni lah. Kuah. Just kuah kuah je lah. Tapi ayam kita ambil sini. Ayam memang kita ambil kat sini. Oh, Aku faham. ni ada kuah dia. Kita set ini. Taruh kuah kambing. Ni kambing dia punya kuah. Kuah kambing. Memang kambing minta maaf lah. Memang kambing kena banjir sikit minyak dia. Sebab betul. kita takut dia minyak dia cepat beku kan. Jadi saya kasih yang terang macam lepas tu. Okey. Bismillah gajus. Oh, mantap. Sambal dia. Sambal, lepas tu kan papadom. Oh, okey okey. Ini kita tunjukkan je bang Boleh boleh. Kita asingkan ni kalau dua orang makan. Boleh ni letak ya. Masukkan ni. Siap pencuk semua. Okey. Lepas tu boleh dua kali bang nama Boleh, tak kisah bang. Tapi orang masa ni bang lepas ni papada memang jual. Kita tukar dengan sambal gam sebab saya tadi buat resepi tu sambal gam tu saya yalah dah lama kan. Oh, okey boleh boleh boleh. Banyak orang tahu cakap tahu ni. Okey ni set dia bang. Okey macam ni satu set. Satu set berapa? Dia macam ni kalau kambing 16.9. 16.9. Ya. Okey lah, muai. Baik bang. Okey. Nanti nak boleh kita asingkan. nak satu je. Ayam tu. Ayam masak merah satu je lah lauk. Macam tu kita lauk asingkan Boleh? Okey. Jom. Untuk nasi biryani dia bermula daripada RM9.90 lah. Nasi biryani, nasi ayam biryani, ayam merah, apa semua. Tapi yang kita nak try yang ni lah, nasi biryani gam. Okey. Air memang ni air yang dia dah sediakan lah. Sorry. Okey. Syrup bandung, sangkuik, kiwi, lemon, air panas semua ada. Okey. Nanti kita tengok apa yang kita order. Okey geng, macam yang korang tengok. Macam ni tadi, berapa ringgit tadi? Aku ini dengan sahabat aku, YouTuber, bakal YouTuber juga ni. 16 ni apa? 16.90 sen. Okey. RM16.90 dia bagi papadom, pencuk, apa ni? Sos ni kata sos gam ni. Sos gam. Air tak kira air lain. Air lain. Tapi kat sini dia punya Isap Bandung punya color kemai mengancam ni. Bismillah. Aku jarang review sambil minum air manis macam ni. Tapi untuk air Isap Bandung dia jenis macam air Isap Bandung Maulidul Rasul Kalau korang pergi Maulidul Rasul berarak, kalau kat mall lah, tempat lain kita tak pastilah. Tapi kalau orang mall yang pergi air berarak Maulidul Rasul tu macam ni lah. Macam ni lah rasa dia. Rasa lemaknya masin dia sikit untuk lemak tu. Soda dia dengan rasa sirap dia. Rasa nak pergi berarak je rasa. Okey. Aku rasa dulu nasi dia. Bismillah. Kita cerita Kita cerita aku nak tanya. Apa beza nasi biryani dengan nasi biryani gam? Apa istilah gam tu mana datang? Ada yang kata gam, ada yang kata dam. Dia punya tu lah istilah dia tu. Tapi kalau untuk yang aku punya belajar, lauk tu dimasak sekali dengan nasi. Dia layerkan lauk bawah, untuk kain, nasi atas, gam kain penutup tu. Dia ada gam kan lah. Tapi versi yang lain kita tak tahulah kan. Ni memang terdapat di Johor je ke ataupun negeri lain pun ada? Tapi rasanya selalu gam Kalau ni ikut istilah dekat Johor gam je. ni Johor lah. Betul.
Johor lah. Sebab biryani kalau macam Kedah tu semua mungkin dah nasi apa? Macam nasi ujang panas kan. Nasi ujang panas dia panggil Paipon KL. Paipon KL. Masuk sekali nama nasi paipon. Mana tahu dapat pergi review kan. Betul. Untuk nasi abang ni berasa lah kan, nasi dia Sapi dia rasa. betul. Kita cuma tak tahu jenama apa lah dia pakai, ghee ke apa kita tak tahu lah. Tapi untuk nasi dia tu kita dapat rasakan yang dia betul-betul tekstur dia nampak tau. Dengan berminyak dia tu, dia tak over sangat minyak dia. Untuk kambing portion agak besar juga, seketul macam ni kan, seketul sama ada kurang ni kau dah makan kan. Ni dah makan. Tak tahan. Alah. Okay lah, mula dia punya kambing pun lembut. Cuma kita nak rasa sos dia ni. Ni abang ni tadi mungkin untuk kali ni punya beza, versi abang ni dia ada sos. Kita jangan nampak ada tambahan sos. Yes. Ada sos. Sekejap Sos gam rupanya dia. Oh, sos ni kalau kat tekak aku dia tak ada garam. Dia mungkin lada semata lah dengan bawang putih. Mungkin untuk naikkan, membangkitkan dia punya lagi rasa. Tak apa, kita try. Sebab mungkin sebab nasi dah berlemak, biryani pun dah berasa. Kalau dia masinkan sos nanti dah macam over sangat kan. Dia macam rasa sos-sos Arab sikit lah. Bismillah. Lain tak sos dia. Walaupun kalau rasa direct macam ni, dia plain je. Rasa lada dan bawang putih. Tapi bila dia dah campur dengan nasi biryani ni, dia jadi satu kombinasi. Untuk lauk tambahan ni aku ambil nak rasa dia punya ayam masak merah. Bismillah. Ayam masak merah abang ni light-light je. Macam makan kat kenduri kampung je rasa. Kan? Untuk makan sedap lah ayam masak merah abang ni. Standard. Kuah dia cuma untuk versi dia tak merah, colour dia lah. Colour dia lebih macam nampak cair sikit. Tapi rasa dia ada. Sedap juga dia punya ni masak merah dia. Untuk versi abang ni lah kan. Light-light macam kita pergi kenduri makan kat kampung. Kalau lauk-lauk macam ni jenis yang rewang punya lauk ni. Rewang-rewang ni lauk dia. Kambing. Johor pun sinonim dengan kerja kahwin buat pakai nasi biryani gam ni kan? Masih lagi dah banyak. Masih tu dan masih ada rewang lagi. Sebab sekarang orang dah banyak pakai orang berangkat dia kan. Order catering. Orang kita budak-budak dulu lah. Betul. Tapi masih. Bang, nak tambah bang ni? Layan lah. Untuk nasi kat sini aku boleh katakan berasa lah, sedap. Untuk versi abang yang masak. Cuma abang ni baru buka berapa hari dia abang cakap? Baru lagi ya? Baru buka lagi kan? Baru 12 hari. 12 hari. Ini hari ke berapa bang buka? Ini hari ke 12 betul. 12 nampak? Kira bagus. Semoga tu kekal bang. Maju jaya. Sedap. Ni resepi biryani Batu Pahat lah. Ya, ini tahu. Tapi ada yang abang olah ke ataupun dia memang ikut? Ini orang lidah saya sendiri olah. Okey, ngam. Ini nama resi saya sendiri lah. Okey, versi abang lah. Mantap. Untuk versi abang ni dia belajar buat dekat Batu Pahat. Biryani power. Tapi untuk yang ni, apa yang dia belajar tu dia olah untuk ikut dia punya tekak dia lah. Dan kita sebagai pelanggan yang rasa
Alhamdulillah. Arwah mak dia. Awal tu. Saya pertama tu awal. Tak berpihak dah minyak kan. Yang pertama dia jaga sekali dah pindah mak kedai. Main power kan. Main power. Sebelum lepas hospital tu sebelah kanan. Mak depan mak dia. Aku memang kena gaul lah, memang sedap. Itu memang kena. Itu dia panggil. Sambagam. Ni kat sini boleh dapat sambal gam. Cara dia memang kau kena gaul. Untuk yang gam saja bang. Yang Biasa tak dapat datang biasa jangan ngada nak minta Gam, order gam baru kau dapat. Tapi dah lalang kena try sini gam lah. Boleh je nak order yang biasa, tapi kalau kita orang Johor ni dengar gam, kita ke arah gam lah Sebab dia sebenarnya beza sebenarnya nasi darat dengan gam ni. Dari segi rasa pun dah beza. Dia nasi dia tu lebih moist. Betul. Dia lebih rich dengan rasa. Sebab dia masak sekali kan. Betul. Bila dia dah masak sekali tu memang berasa. Kalau dia dah masak 2 kali, tandanya tak laku lah. Tapi so far abang ni masak sekali. Sebab abang ni pun, sebab dia kan baru 12 hari, jadi dia pun masak ikut orang kata bersukat lah. Tak nak dah masak banyak-banyak, nanti tak habis, nak masak esok macam tak show lah kan. Lepas tu dengan nasi biryani gam ni, untuk proses buat dia agak panjang kan. Betul. Dia tak sama dengan nasi biryani Sama. biasa kan. Dan harapnya mungkin cara abang tu mungkin macam tu jugalah kot. Kita tak tahulah kan. Mungkin cara orang berbeza. Mungkin ada yang tumis gam. Ada juga. Ada yang masak gam daripada mentah-mentah tu terus masak. Beza juga. Apapun, korang kena datang kedai abang ni. Kalau korang ada jalan kat Muar, orang Muar ke, boleh datang kat jalan Sayang, berdepan dengan klinik Pergigian Dr. Salma. Boleh wish. Abang ni tu tak Jumaat tadi dia kata korang datang lah support abang ni, sebab ni boleh kategori barang baik jugalah ni. Memang sedap lah, berasa hati. Sebab kebanyakan kalau yang kita jumpa kadang bukan dia tak sedap, tapi mungkin tak kena dengan harga ataupun tak ni lah kan. Tapi so far untuk abang ni tak ada komplain lah. Harap abang ni teruskan lah. Dan katanya abang ni pun buat dengan anak dia tu tak? Masak dengan anak dia lah, macam tu lah. Nama dia Wafi. Wafi. Biryani gam. Wafi tu nama anak dia. Korang boleh cari kat TikTok lah kedai abang ni, Wafi Biryani Gam. Aku pun first terkeluar dekat TikTok. Lepas tu dekat anak-anak Muar lah kan. Aku yang nak rasa ni. Jadi tak kisahlah kalau korang bukan daripada Muar ke, nak datang Muar, agak nak makan biryani, cari sini Biryani Gam Wafi. Aku nak habiskan dengan member aku ni. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Doakan aku ada rezeki untuk buat video-video akan datang, sebab kita orang kata buat video pun ikut bajet kita lah kan. Ada rezeki cuba, sebab niat kita ni nak kongsi-kongsi rezeki juga dengan macam abang ni bawa-bawa berniaga. Macam ni kita kena sokong lah, sebab dia pun berniaga barang yang molek. Tapi sebelum tu aku minum lagi ni. Sampai terlupa lah nak minum. Air ni memang air berarak lah. Air berarak, mana yang tahu-tahulah. Sedap. Jarang-jarang aku review nak minum-minum air manis ni. Memang dulu ada perjanjian ni. Ada, tapi biarlah dia kekal. Ada perjanjian tak boleh minum air bandung kan dulu. Itulah dulu. Apa pun terima kasih lah kat sahabat aku sudi teman akan datang atau ada rezeki boleh buat video lagi, boleh mungkin video jalan-jalan kan, jalan-jalan cek makan. Mungkin lah akan datang. Okey, aku sudahi dengan sopan takhir. Kedai ni korang mesti kena datang support lah. Bismillah.
Esta es para la con tormenta.